PAS dah macam itu. Amanah, gitulah kehidupannya. DAP DAP bukannya parti yang voice out. DAP parti buat kerja buat Ground. kerja on the ground. Propaganda itu bergerak dengan sangat mantap tau. Yes. And dia boleh influence ramai orang. Hmm. But when she as a timbalan presiden, parti yang memberi ruang kepada anak muda untuk memperjuangkan idealism, menjadi parti yang sami'na wa ata'na, satu, dengar dan patuh. Kedua, ada manis-manis tak? Selayang jawab, bicara untuk rakyat. Aku tahu lah, ramai ahli-ahli PKR dah rasa disappointed, rasa kecewa teruk. Aku tak tahu kalau kau dengar daripada anak-anak muda lah, baya aku lah, baya kau lega lah. Aku lebih Kau kurang jangan cakap aku tua sangat. sebaya lah. Ramai dah tarik handbrake tau. Ramai dah fokus macam, aku tak nak terlibat dah, aku nak fokus kerja aku dah. Dulu ada lagi bos semangat tau. Sekarang dah macam, aku tak nak. Puff, tarik handbrake macam tu je. Tak juga, Fik. Jangan cerita yang dapat Gorima. Kau jangan cerita yang tu. Kau cerita lah yang ada prinsip sikit aktivis ke. Kami ni bukan aktivis. Itu buat aktivis. Macam ni lah. Dulu Angkatan Muda Keadilan. Kita cerita zaman Pemuda Keadilan. Yes, okay. Pemuda Keadilan, balik pada Angkatan Muda Keadilan. Kebanyakannya yang masuk berbondong-bondong ialah aktivis. Lawyer, geng-geng daripada bersih dulu banyak aktivis yang masuk. Yes, betul. Yang stand to fight untuk PKR, untuk reform dan juga untuk Anwar basically. Okay. So bila mana kau tengok sekarang ni, aktivis masih ada tak? Aktivis belia ada dalam Liga Demokratik. Yes. Tapi diorang dah tak pergi dia dah tak nampak PKR as a platform untuk diorang berdiri atas konsep idealisme aktivis diorang. Yes. Dan diorang pergi kepada third force. Why? Muda ke PSM ke. Yes. Kenapa diorang pergi, ataupun diorang stand on their own lah, Liga Demokratik. Why? Contohlah, batch terakhir yang masuk, Adam Adli. Kenapa Adam punya batch masuk PKR? Sebab dia nampak PKR as a big platform untuk dia bangunkan program aktivism dia. Yes. Why? Kenapa? Sebab masa tu diorang nampak PKR memberi ruang, satu. Kedua, ada jiwa tu. PKR ada jiwa. But once angkat sumpah jadi Perdana Menteri, the whole system is corrupt. Sorry to say. Hancur. Diorang dah mula nampak kenapa PKR daripada parti yang memberikan ruang pada aktivism, parti yang memberi ruang kepada anak muda untuk memperjuangkan idealism, menjadi parti yang sami'na wa ata'na, satu, dengar dan patuh. Kedua, ada manis-manis tak? Why jadi macam tu? Sebab kau hilang jiwa. Idealisme reformasi tu hilang. Dan dia digantikan dengan idealisme, aku nak jawatan, aku nak duit, aku nak kereta mewah, aku nak jadi calon, aku nak pancung orang tu, pancung orang ni, esok lusa aku jadi calon, yang jadi adun nak jadi MP, yang jadi MP nak jadi menteri, yang dulu MPP nak jadi naib presiden, yang dulu pernah jadi naib presiden latikan, letak jawatan, tiba-tiba naik timbalan presiden. Aku sebut je semua. So basically semua orang mengejar ke arah tu. Dan mana jiwa reformasi kau? Mana idealisme reformasi kau? So orang kat luar, anak muda yang berdiri atas konsep idealisme reformasi dan juga aktivism untuk perjuangkan soal hak-hak belia lah apa semua ni, diorang nampak PKR dah hilang jiwa tu dan diorang pergi third force lah. Aku sokong dengan kau. PKR dah totally hilang. Lepas je menang 2022 tu, hancur tu. Hilang. Gone. Bye. And for me myself, aku masuk parti bukan sebab aku nampak PKR ni ada peluang untuk naikkan Anwar di Perdana Menteri. Semata-mata not only that. Aku nampak PKR is a platform untuk kita memperjuangkan idealisme yang UMNO tak bagi peluang tu. Yes. Yang PAS tak bagi peluang tu. Yang Amanah macam itulah. Yang DAP pun susah untuk kau nak develop. Sebab DAP dia lebih kepada kerja dekat bawah. Yes. Untuk dia train budak kerja kat bawah. Tapi untuk fight for the idealisme,
DAP punya idealisme is something different with idealisme aktivism yang ada dekat Malaysia anak muda. Yeah. The only platform yang ada masa tu adalah PKR. But when PKR ada macam ni, dia nak pergi mana? UMNO takkan bagi peluang. PAS dah macam tu. Amanah, gitulah kehidupannya. DAP tak. DAP bukannya parti yang voice out. DAP parti buat kerja buat Ground. kerja on the ground. So mana peluang dia nak pergi? Third force lah. PKR lah. Betul force lah. Third force lah. Kalau dulu PKR, so ruang yang PKR beri selama ni, PKR dah tak bagi. So muda PSM tu yang bagi ruang. So PKR akan hilang generasi-generasi yang bawa idea radikal ni lah. PKR akan ada generasi-generasi yang follow rapat. Follow rapat tu maksudnya follow lah. Betul-betul follow lah. Bos mana pergi. Ni baju batik, Bag kepit. beg kepit, Kasut kulit yang lupa. kulit. Seluar slack warna-warna. Hmm. Gaya perfume mahal sikit. Harga 900 ribu YSL. Oh, jangan borak lepak mana. Dulu lepak mamak. Sekarang mana? Band minimum. Kedai nasi Arab. Bare minimum nasi Arab. Band minimum. Yang up aku tak tahulah. Band minimum nasi Arab. Dulu berasa lagi kedai mamak. Dulu kalau nak minta okok Ulu John. Ah, Sekarang Ulu Sidadilnya. dah lebih mahal. Ulu curut. Curut tu. Saya memang ada gaya lah sekarang. Sembang kan ada gaya sekarang. Pegang curut lah macam dia. Sekali makan 25 orang dah 300 400. Gila aku rasa. Ini dah fikir dah hancur lah. Dulu roti canai teh tarik. Dulu aku rasa ingat aku jumpa. Ni dulu waktu aku student. Aku selalu share lah. Aku jumpa Akmal Nasir aku rasa first. Akmal Nasir waktu tu dia ketua AMK aku rasa. Yeah. Aku tahu aku jumpa mana. Kedai mamak makan mie goreng. Hari tengok aku jadi mie goreng mamak. Ya okey lah kan. Level ahli parlimen Johor Bahru, ketua MK makan jumpa student kedai mamak makan mie goreng apa? Maggi goreng mamak. Okey lah. Sekarang kalau kau jumpa Bare minimum Damaskus. Damaskus. Shawarma. Bare minimum Damaskus Shisha, Damaskus Bukit Bintang. Betul. Aku nak lepak dengan budak-budak mikir ayah. Dia ajak aku lepak ke sana. Gila bapak kayu. Betul-betul orang Bukit Bintang. Di sebelah Loyat tu kata. Sebelah hotel. Aku lupa hotel apa. Tapi betul-betul laluan Bukit Bintang tu. Lepas Fahrenheit tu lah. Okay, man. Okay. Aku rasa kita pergi jump satu lagi topik sebelum kita tutup. Itu berkaitan dengan khabar ni. Ini pun berkait jugalah. Khabar ni berkaitan dengan Nurul Izzah letak jawatan sebagai timbalan Presiden PKR. Okay. Walaupun sekarang waktu kita rekod ni kita dah dapat update bahawa Nurul Izzah, Fahmi Fadzil tak silap aku menafikan bahawa Nurul Izzah tidaklah meletak jawatan dan Nurul Izzah pun kata dia masih committed untuk membantu parti, membantu AKUB. Tapi persoalan aku paling besar, kenapa naratif tiba-tiba Nurul Izzah letak jawatan ni di-upkan? Okay. Aku ada dua angle kat sini. First, memang betul Nurul Izzah nak letak jawatan. Second, kenapa respon tarik balik sebab dipujuk oleh Datuk Seri Anwar lah. Contoh, atau dipujuk oleh anggota parti. Papa pujuk lah. Atau Mama pujuk. Ini naratif untuk menunjukkan bahawa Nurul Izzah tak buat apa-apa. Ketigalah kemain tiga naratif. So, kalau kau pergi pada statement ni, angle ni, aku nampak benda ni dia up dekat Twitter tentang Nurul Izzah akan letak jawatan. Tapi aku terfikir balik, Nurul Izzah ni terkenal juga dengan gaya-gaya letak jawatan ni. Sebab tak salah aku, 2018, dia pun letak jawatan sebagai naik Presiden PKR. Tak salah aku. Betul aku Dia pernah letak jawatan tak silap aku? Ya betul. Masa 2019. 19. Okay, 19. So, back balik. Dia letak jawatan 2018, tak silap aku ada pergaduhan dan dia tarik handbrake. Pergaduhan apa aku tengok tak dapat detail pergaduhan apa sebenarnya. Tapi dia kaitkan dengan UMNO. Betul pergaduhan pasal UMNO? I think masa tu Nurul Izzah tak puas hati dengan kartel 2019 kan? Yes, betul. Kartel. Isu kartel. Okay, tak puas hati macam mana tu? Kan Raf pernah cerita kartel memang buat hal daripada zaman Datuk Seri Anwar dalam penjara. Okay. So 2019 is a beef antara Rafizi dengan kartel, which is kartel menang lah. Okay. So once kartel menang, kartel try to control the party system. Oh, Nurul Izzah seorang je lah menang waktu tu?
Tak Nur Izzah latihkan. Latihkan. So basically dia macam disappointed with the reaction from her papa kot. Okay. So that's why dia macam dia stop lah. And satu hal. Kedua, bila nampak PKR mula kompromi dengan Bersatu, mula kompromi dengan Mahathir Okay. about the system and Oh, everything. that's why lah. Sorry. So and then bila mana geng-geng UMNO lompat masuk Bersatu, diterima. So dia macam feel uncomfortable lah. Okay. They feel that they have a sense that Bersatu akan try to be strong dengan bawa elemen UMNO and perangai UMNO, and dia akan destroy PH as a whole. Itu apa yang dia nampak lah. So that's why dia tak nak terlibat and dia withdraw, dia letak jawatan, dia resign. Tapi kalau kali ni aku tak tahu lah apa sebab kenapa dia nak resign. But for me, tentang soal naratif Nurul Izzah letak jawatan ni, Nurul Izzah sendiri yang kena jawab. Yes. Tapi kau tengok Nurul Izzah jawab kat mana? Media. Keluar kat media. Keluar media statement lah. Yes. So aku tengok dekat dia punya page macam tak ada. Tak ada. Dia keluar kat media. Media pick up. Oh, media pick up lah. So means like dia ada bagi tahu dekat media lah. Yes, betul. Tapi kadang-kadang ada je tendensi yang cakap kat media, saya tak terlibat, ini pertembungan antara sahabat. Faham maksud aku? Faham. Tapi di belakang dia menyusun. Dia boleh jadi macam-macam. Depan media cakap lain, in reality jadi lain. So kita akan tengok lah. Tapi aku rasa the pressure for her as a timbalan presiden is, kalaulah dia ada secebis rasa idealisme reformasi tu lagi lah, mungkin she start to feel disappointed. Sebab sekarang ni bagi aku lah, kebanyakan orang PKR, bukan aku tak nak lah cakap kebanyakan, aku cakap lah siapa je, geng-geng Raf je, tak. Okay, basically PKR supporter and PKR members lah. Okay. Aku letak PKR supporters lah. PKR members mungkin ada yang sami'na wa ta'na, gitu kan. Tapi PKR supporters lah, they feel disappointed with party dengan apa yang berlaku, budaya dalam parti. So they decide to letakkan diri diorang, asingkan diri diorang daripada PKR. Okay. So mungkin benda tu pun berlaku pada Nurul Izzah jugalah. Dia dah mula nampak the reality. Sebab kan Raf pernah cerita yang pertemuan dia Saifuddin dengan Raf kan. Yes. If it is true, betul lah pertemuan tu berlaku, and Nurul Izzah cakap macam tu, means like she already knows what reality happen in PKR and she start to feel disappointed lah. So kita tengok lah. Dia akan berlaku next round lagi. Lepas ni PRN. Mounting pressure to her as a timbalan presiden is coming up. Yeah. Kalau Melaka dengan Johor guyup, golak lah. Weh, Melaka 11 ni aku last. Tak salah aku. Memang. Last tu maksudnya last. Ya, betul. Tak nak apa pun jadilah, kecuali hari kiamat saja. PRN akan tetap berlaku selepas 11/9. Ya, betul. So, ini dah bulan 4. Preparation perlu dilakukan. Perbincangan demi perbincangan perlu dilakukan. Kursi siapa nak letak, macam mana bertanding. Betul-betul sunyi ni. Tak apa. Kita tengok dan lihat PRN Melaka apa akan jadi. Clear Matt. Aku nampak angle Izzah ni, Nur Izzah ni. Aku kesian kat dia sebenarnya. Aku banyak kesian kat dia. Beban dia untuk tanggung sebagai timbalan presiden tinggi. Pertama. Yang kedua, dia dibayangi oleh papa dia selalu. Dia nak buat apa, orang cakap dia nak papa. Soalan aku pada kau, dengan kesian aku ni, adakah dia pernah buktikan tanpa papa dia boleh jadi something? Pernah ke? Sama kita hidup ni? Pernah tengok ke? Dia tidak membuktikan directly, tapi indirectly she can survive lah without papa. Ya, bila? Bila ada mama. Bukan. Basically bila ada mama. Ya, aku lupa pula benda tu. She's not only have papa, she also have mama. Mama ke mami? Tak tahulah, tak kisahlah. Mami. Mami dan juga papa. Tapi dia boleh survive dengan kepungan katal lah masa zaman Datuk Sonon dalam penjara dulu. Dengan mama dengan Rafizi tu. Yes. Masa tu Rafizi sebagai Susah Agung, dia naik presiden merangkap Susah Agung. Hmm. So Raf
uh, Datin Sri Azizah dengan Nurul Izzah. Saifuddin Nasution masa tu jam dah hilang sekejap. Hilang sekejap ke? Hilang sekejap Kan dia comeback masa nak PRU. Okay. Oh. So basically these 3 person yang cuba untuk bertahan dan menubuhkan Pakatan Harapan. Basically Raf lead take charge to lead lah. Yes. Pakatan Harapan masa tu Saifuddin dah masuk balik. Maksud, ya betul. Saifuddin dengan Rafizi ada untuk penubuhan Pakatan Harapan. And they survive. Di saat kartel dalam PKR always said, kita kena sama dengan PAS, kita kena ketepikan DAP. But then Pakatan Harapan berjaya ditubuhkan. Dia bermula dengan Selamatkan Malaysia tu punya program. Kalau kau ingat dulu 2016, Dato' Mahathir first duduk semeja dengan DAP dengan Azmin Ali masa tu. Yes. So dia taking from there. PH establish, Bersatu pun establish, and dorang consolidate lah. So Nurul Izzah boleh buktikan dia survive without papa but have mummy beside her. Dia bertanding waktu 2015, dia tanding kawasan mana? Dia bertanding tak? Tanding Matang Pau. Pematang Pau lah? Okay. Tapi Pematang Pau. Okay, faham. Dia bukan Lembah Pantai. Lembah Pantai 2000. Tak, dia Lembah Pantai 2000. Masa tu dah bagi Fahmi. Oh, betul-betul Fahmi dah ada 2015. Kan masa tu dia dekat Lembah Pantai. Fahmi dia punya set pol tak kot. So then bila PRU 14, dia balik Matang Pau. Betul. Waktu aku student. Aku lupa siapa Matang Pau masa tu. Anwar lah. Kan Anwar masuk penjara. So tak ada pilihan lagi kecil. So Nurul Izzah balik Matang Pau. Fahmi Fazil naik dekat Lembah Pantai. So continue Nurul Izzah punya. Nurul Izzah pernah buktikan dia survive dalam penubuhan Pakatan Harapan without papa tapi still have mami lah. So without both of them, aku tak tahu. Ya, aku tak nampak movement yang dia buat sendiri. Aku tak nampak. Macam okay. Aku tak boleh kata orang lain macam mana, tapi Nurul Izzah ni best sama dengan Rafizi Ramli semualah. Best muda lah dia. So Rafizi terkenal dengan pandang bawa movement sendiri, bawa propaganda sendiri, bawa gaya dia sendiri. Ayuh Malaysia, Bina Negara, Invo, itu movement yang dia buat sendiri. Nurul Izzah, apa movement yang atau gerakan yang dia bawa sendiri sebenarnya? Nak kata dia bawa reformasi 1998, tidaklah. Bukan dia. Actually, dia hanya ikon. Bukan dia move kan. Takkan budak 18 tahun, 19 tahun boleh move kan benda tu. Dia hanya ikon. So, if kita back balik pada 2018 waktu PH diwujudkan pun, it's not dia. So Nurul Izzah, masalah Nurul Izzah paling besar, dia kena buktikan dia mampu untuk bawa gerakan yang baru. Aku tak silap aku, dia dah cuba buktikan since 2018 masa dia PH 1.0. Dia cuba membawa karakter democratic politician woman yang membawa isu wanita. Okay. Itu yang dia cuba untuk patronize dengan diri dia. Dia cuba nak bentukkan diri dia macam tu. But suddenly bila tukar kerajaan, dia punya move stop. Kau kena tengok balik. Benda tu berlaku 2018 sampai 2020 lah. I remember that. Dia cuba bercakap tentang soal wanita, the needs to reform, perempuan punya hak ceiling kejaya dah sebagainya, which is good. Tapi benda tu stop bila berubah kerajaan lah. So dia bukan tak pernah cuba, dia pernah cuba. Tapi tak berjaya. Aku tak kata tak berjaya lah. Tapi aku rasa kalau bertahan kerajaan PH tu, aku rasa mungkin she will achieve something lah. Tapi bagi aku dia macam ni. Itu dari segi governance. Dari segi parti, tak ada. Sebab macam ni tau. PKR adalah parti yang mempunyai kekuatan propaganda yang sangat besar dulu. Yes. Daripada zaman reformasi 98, membawa ke idea bersih. Yes. Membawa ke tangkap MO1 lah apa semua ni. Propaganda itu bergerak dengan sangat mantap tau. Yes. And dia boleh influence ramai orang. But when she as a timbalan presiden, apa move yang dia buat? No. And dia punya kekuatan propaganda tu out. Penerangan out. Cakap tak boleh lah, tak pandai. Memang out. Memang totally out. So, dulu pun tak pandai kak.
basically itu yang menjadi macam agak penyesalan jugalah sebab PKR hilang dia punya taring on propaganda matter. And benda tu cuba diambil alih oleh PAS, but PAS still dengan bubble PAS je lah. Yeah. Tapi bubble dia kuat lah. Bubble dia on the Malay community kuat lah. Kuat lah. Jika tak ada pilihan parti lain, semua orang akan pergi PAS lah. Kalau Malay ni. Macam tu lah. So, aku rasa kita stop kat sini dan kita sambung sebentar nanti. Alright.